Jadi kita tunggu proses perkembangan, proses seterusnya, apa yang akan berlaku, apa yang terjadi. Jadi kita ni orang baru, jadi maknanya insyaAllah kita akan ada pengalaman-pengalaman baru. Jadi tak mencuba, tak tahu, jadi insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat petang untuk sahabat kembali di channel aku di Sukamin Power Channel. Jadi konten hari ni adalah berkisah tentang masih lagi ikan, kolam ikan dan ikan. Hari ni ikan baru sampai 300-600 ekor baru sampai tadi, dihantar oleh owner kolam kita nak ikan tilapia ni. Jadi kita baru sampai ni, kita biarkan dulu. Kita sesuaikan air yang dekat kolam aku ni dengan ikan ni, kita suhu dia kasih balance dulu. Jadi biar sebati suhu dia, lepas tu kita buat pengasingan dan kita agihkan dalam kolam-kolam kita. Okey sahabat, sekarang ni ikan ni dah ada lebih kurang dalam 15 atau 20 minit. Kita rehatkan dia sekejap untuk kesesuaian air. Jadi kita sekarang ni nak buat pengasinan ikan, dan air yang dalam ni kita nak buang. Dan kita nak satukan di dalam tu, dan kita asingkan ikan tu tanpa membawa air dari kolam, air dalam plastik ni. Jadi kita teruskan kerja-kerja pengasingan ikan. Jom. Okey sahabat, kita letak air kolam ni dulu dan kita letak oksigen. Jadi kita campurkan air dalam ni. Nanti kita bawa keluar ikan je. Biar dia serasi dengan air kolam ni, air kolam kita ni. Kita tak mau ada keterkejutan. Okey, letak je macam ni. Letak dulu, masuk air sikit. Kita masukkan air sikit dulu. Kasih masuk. Dan kita akan masukkan kita akan masukkan semua dalam satu tank dulu. Lepas tu kita baru buat pembagian. Jadi kalau kita masuk nak kira 150, nak agih lagi 11 150, takut ada apa-apa ikan ni air. Kata suhu cuaca panas ini, jadi air sikit sangat. Jadi takut air cepat panas. Takut suhu berubah
Okey, dah kita dah masukkan 2 bahagian. Ini ada 4 bahagian, kita bagi 2 bahagian. Tadi 1 bahagian dan ni kita akan asin ke sana dan kita masuk ke sini Jadi ikannya macam baru nak serasi, dia kat bawah dasar semua Dia duduk kat dasar semua. Bawah semua Nah, jadi kalau tengok yang ni dah start lah. Yang ni dah start. Yang ni dah start timbul-timbul Nak makan kot. Nah, dia nak makan kot. Timbul-timbul lah. Jadi kita puasakan dulu, tengok 1 hari dulu. Mungkin besok kita boleh pergi makan, kasih dia serasi dengan air dengan apa semua. Okey, sahabat, sekarang ni kita buat pengasingan. Yang tu masih tak mau timbul, bawah semua. Yang ni dah timbul, kita senang lah nak cedok Jadi kita cuba asingkan yang ini ke sini dengan jumlah 150 siap-siap. Jadi kita kena ambil dari sini 150. Okey. Okey sahabat, yang tong nombor 3 ni kita dah cukupkan 150. Sekarang ni kita nak masukkan yang ni 300, nak masukkan ke sini pula Jadi jom kita teruskan kerja kita memasukkan ikan ni. Okey sahabat, inilah perkembangan selepas tunggu sekitar 40 minit lah, sekitar 40 ni hingga 1 jam kita dah ada lepas ikan ni. Jadi inilah keadaannya. Baru dia nak saksikan lokasi. Ada yang timbul di atas, ada yang di bawah. Yang ni timbul dan ada yang di bawah. Ini yang pam ketiga ni santai-santai je. Okey. Tadi memang kita kocak-kocak air dia memang jangan takut takut ini semua dah. Kita datang je, dia ngelam, dia belum kenal lagi tuan dia dia tak tahu lagi siapa yang bagi dia makan, dia tak tahu lagi dia dah tahu nanti dia timbul lah ni. Semua bawah kita datang timbul. Okey. Inilah perkembangan dia. Okey sebab alhamdulillah setakat ni 600 ekor telah selamat dimasukkan ke dalam tangki. Jadi kita tunggu proses perkembangan, proses seterusnya, apa yang akan berlaku, apa yang terjadi dan apa yang kemungkinannya akan berlaku. Jadi kita ni orang baru, jadi maknanya insyaAllah kita akan ada pengalaman-pengalaman baru. Jadi tak mencuba, tak tahu. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk video ni. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.